Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tu mana ni? Naskah baru muka 79 78 kata dah. Di mana tu? Ya di muka 78 naskah baru. Iaitu pada kata muallif rahimahullahu taala, dan kemudian daripada memberi salam apa tu? Salam sembahyang sunat isyraq. Katanya, dan kemudian daripada memberi salam, yakni salam sembahyang sunat isyraq, maka baca olehmu doa ini. Mana doa ini? Alhamdulillahillazi ja'alal yawma 'afiyatan wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Setakat tu panggil puji baru. Tak doa lagi. Doa di depan tu. Kita ambil arti dulu sekerat. Alhamdulillah. Puji-puji itu hanya bagi Allah. Hanya milik kepunyaan bagi Allah. Ataupun hanya berhak bagi Allah. Ataupun hanyalah tertentu bagi Allah. Tu banyak la tu panggil la lil ikhtisas, la lil istihqaq, la lil milik. Banyaklah tu. Puji-puji itu hanya bagi Allah. Allah itu siapa? Ialah allazi, Tuhan yang ja'alal yawma 'afiyatan, yang telah menjadi ia akan siang hari. Yang telah menjadi ia akan siang afiyatan afiyat. Tengok dah zaman penyakit. Lagu mana? Duk dalam penyakit. Ni dak malam sihat. Siang hari pun afiyat. Apa namanya? Afiyat. Kita puji Tuhan. Tuhan yang telah menjadi akan siang afiyatan, itu maf'ul yang kedua bagi ja'ala. Tuhan menjadikan afiyat, selamat. Anda ingat selamat ni, boleh kita berkumpul, boleh berhimpun ni, betul siang yang selamat ni. Cuba tempat-tempat siang dalam keadaan susah. Allah nak tubik pada rumah tak berani. Tubik pada rumah kot jalan tak berani. Tempat-tempat yang susah, kecemasan. Tu puji Allah. Alhamdulillahillazi ja'alal yawma 'afiyatan wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Jumlah ja'a atau pada jumlah ja'ala. Puji yang kedua. Dan mana puji-puji bagi Allah, Tuhan yang mendatang ia dengan matahari. Bos ini boleh pakai boleh tak dia. Tuhan yang telah mendatang ia akan matahari dari matlaknya. Matlak ni sebelah balik tenaik lah. Kita maklum dalam kita, sikit lagi tak ke matahari akan naik dari maghrib. Maghrib, tepat raih. Lah ni dak raih lek tu. Sebelah barat. Dak jatuh naik lek ni, turun lek nu. Ni matlak. Lek ni maghrib. Lepas tu lah ni dak naik lek, balik naik lagi ni. Alhamdulillah allazi ja'alal yawma 'afiyatan wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Puji bagi Allah, Tuhan yang mendatangkan matahari dari matlak, dari sebelah timur. Ternaik, kita panggil juga masyrik. Tu puji dulu, baru doa. Allahumma rzuqni khaira hadzal yaum. Ya Allah, kurniakanlah, berilah. Rezeki mana beri. Urzuqni, ya Allah, Allahumma rzuqni. Ya Allah, berilah, kurnialah ni akan aku, akan maf'ul yang kedua. Khaira hadzal yaum, akan sebaik-baik ini hari. Hari ni afiat dah, minta jadi baik.
masa ni. Nah, wadfa' anni syarrahu, atau pada urzuqni, wadfa' anni syarrahu, dan tolak olehmu dari aku akan kejahatan keburukannya nyonya hadzal yaum. Dah. Tu minta. Minta satu lagi. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Ya Allah, cemerlanglah, menerangilah akan hati aku dengan nur hidayah kau. Dengan cahaya hidayah kau. Aku meneranglah hati aku dengan nur cahaya hidayah petunjuk kau. Bandingnya kama nawwartal arda binuri syamsika, seperti bahawa Imam Masdariyah, seperti bahawa telah menerang akal bumi ni dengan apa? Dengan cahaya matahari kau. Tengok dunia seluruh ni, matahari sor baca cerah serata. Terbit matahari cerah serata. Maka hatiku ni akan mencerah, meneranglah hatiku dengan cahaya hidayahmu. Macam mana tu? Doa tu dia panggil doa harian. Baik, abadan selama-lama, buat selama-lama. Dia kadang-kadang Tuhan beri pada dia tu, beri pada sekerat, tarik balik jadi murtad kan. Ini dak abadan bi rahmatika. Tengok kelas situ tu. Dengan rahmat kau tak ada tu. Bi rahmatika, dengan semata-mata kasihan kau. Dengan semata-mata kemurahan kau, kerana mana umum. Dengan rahmat kau, dengan kemurahan kau tu umum, kerana dalam dunia ni umum. Kalau kita nak khusus, dengan semata-mata rahmat kau, kasihani kau. Ya Arhamar Rahimin. Panggil, seru. Wahai Tuhan yang amat sayang bagi segala yang sayang. Sayang kita, saya kita, Allah saya lagi. Ibu bapa saya kita, Allah saya lagi. Ya Arhamar Rahimin. Isi tabdi idafah. Tu dia. Kemudian dan setelah itu, maka sembahyangkan pula akan sunat istikharah 2 rakaat. Apa istikharah? Boleh diartikan istikharah kalau pakai sinta li talab. Kalau bebas istifa'an sinta li talab. Makna minta kebaikan. Minta pilihan. Seolah kita nak buat sesuatu kerja, tapi kita tak pandai nak pilih. Kita minta pilihan dari Allah. Supaya kita nak beli sesuatu yang kita tak mahir. Kita ajak orang mahir. Kita nak beli mata ada khusyat. Dia tak erti. Tengok sinar-sinar malak laka kita. Ambil orang ahli permata lagi. Baik. Aku tolong pilih mata lagi. Aku tak erti hal mata. Bawa dia lagi. Dia tengok-tengok. Kamu tolong pilih aku je. Tu minta lagu tu. Supaya minta pilihan daripada orang pandai. Begitulah kita minta daripada Allah. Akan pilihan apa yang sesuai dengan kita. Istikharah. Minta kebaikan dari Allah. Minta pilihan dari Allah. Dia pilih beri. Tak ada pasal. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu Muhammad, dia buat barang dia khanak, dan dia pilih barang dia khanak. Bukan turut mu khanak. Tu hakikat belaka tu. Jangan kalau turut khanak Nabi, semua umat ni beriman semua. Harisun alaikum. Tapi apa boleh buat? Dia kata banyak mana orang menetai dia. Kalau turut khanak dia, semua keluarga pak menakai dia nak beriman semua. Tapi apa boleh buat? Bujah, apa lahak lah, apa jerkah dia. Kan? Itu mana kata kita ni ikhtiar usaha tapi tak boleh bekah. Lalu Tuhan kata wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu Muhammad dia buat barang dia khanak, dia telah menentu dan dia pilih di ikhtiar. Wa yakhtar, yani Tuhanmu pilih ia akan barang dia khanak, bukan turut mu pilih. Bukan turut mu khanak. Oleh itu mu redha sudah. Mu berjalan tugas, aku suruh mu dakwah, aku suruh mu ajak. Lepas tu berjaya tak berjaya, orang turut tak turut tu bukan kerja mu. Ni sebab tu asalnya minta istikharah bila kita nak buat satu perkara. Sedangkan perkara ni kita periksa di segi hukum syariat zahir halal. Kerjaan ni sah. Kerjaan ni halal pada syarak.
Tapi di sapi halal, adakah baik nasbah kita ataupun tak? Ya kadang-kadang halal dah tapi nasbah kita tak baik dah. Dah kata kan? Supaya ubat tu untuk menyembuh penyakit lah. Tapi ubat ni boleh dengan kita. Kena periksa bomo. Mau boleh hakil ada ubat ni. Bomo tengok. Dia cek kita dulu. Mu tak boleh hakil ubat ni. Sungguh mu menyakit tapi mu ada hak lain lah hakil ni. Tu kena tanya kepada kita. Kenapa ubat tu lah semacam. Jangan kata. Bahaya. Nampak tak? Ni pas-pas tu lah. Walaupun benda tu kita cek dengan hukum syarak. Kata halal. Bila halal dah nak buat. Kita tak tahu baik ke tak baik. Lalu tu kita minta dengan dia. Kita panggil istikharah. Nah, tu dia. Apa kita nak bini ya? Kalau tak ada bini lagi nak cari jodoh kan? Temu dah. Istikharah dengan Tuhan. Semaya 2-3 kali jemput tengok tak jadi. Raksi orang dah. Raksi kena air lebuyung. Lepas tu bila kita istikharah tak molek. Kau mana? Boleh hadiah air lebuyung sejuk. Dah sejuk tak mandi. Tak basah. Habu tak tunggu ke tu. Dia kata cara dia. Tu kita kena istikharah. Begitulah kita nak buat kerja apa-apa. Nah. Apa kita ada bini, anak bini sekarang lagi istikharah tengok. Istikharah dengan Tuhan, saya minta bini. Bila nak hari mati hidup gelik tak beri. Nak itu gawe. Tanya Tuhan. Tu dia. Lepas tu berjadi dah jadi. Dia kata, dak aku istikharah dengan Tuhan beri, ada salah. Nak itu kan. Tu dia. Seperti yang lagi akan datang kaifiatnya witi dia cara-cara nak buat gimana dia perala kata lagi akan datang lah. Itu dia. Maka jikalau ada bagimu suatu hajat yang tak dapat tiada kau pergi kepadanya pada suatu hajat, maka baca olehmu. Lepas semaya istikharah, ada satu hajat yang camping kena pergi. Baca olehmu. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun wijhati fi kulli jihatin wa dia tulis ni maqsadi. Qasada yaqsidu maqsid. Wa maqsidi fi kulli qasdin wa ghayati fi kulli sa'yin wal malja'i fi kulli shiddatin wa hammin. Kalau kalau apa dia ni dia pula keluar sekali lagi. Kalau ada qasada yaqsidu isi makan masdar mim maqsid. Tu. Kalau ada lurah satu lagi, masalah kalau ada yaqsudu boleh maqsad. Tu nanti kita rajak lurah sekali lagi. Wa malja'i fi kulli shiddatin wa hammin wa wakili fi kulli amrin wa tawallani tawalliya mahabbatin wa inayatin fi kulli hal. Ayat ada Jumaah dah kau dawa mari lapar. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah kun. Ngaji kata fi'ama kana yakunu kun. Ya Allah kun beradalah engkau wijhati. Wijhati di pihak aku fi kulli jihatin. Kali tak kecek usah apa gak? Beradalah engkau di pada arahku pada setiap pihak. Ni orang panggil kata bahasa pagar tubuh. Nah. Kun wijhati. Wijhana adalah Quran kan? Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Kan? Dalam Quran ada. Kun wijhati. Kalau ngaji kaedah gak kun fi'ama isim dia dhamma mustati anta wijhati idafah pada ya mutakallim pada apa dia nasak. Jadi khabar kun. Kun wijhati. Adalah engkau pada pihakku pada setiap pihak. Ini cara balarah dah ni. Patut akidah tak kau kejap semula. Wa maqsidi fi kulli qasdin atau pada wijhati. Adalah engkau hai Tuhan apa dia di sisi qasak pada setiap qasakku. Maksud ni mana apa bahasa kita kan maksud tujuan.
Nah, tepat kosak aku. Wa ghayati dan kesudahanku fi kulli sa'yin pada setiap usaha ataupun kerja. Wa malja'i kun malja'i adalah engkau malja'i tempat tupu aku. Bahasa kapur panggil tempat pung. Tepungnya mari pada bertumpu. Jadi lewat kapur kata pung. Nah, tempat tupu aku fi kulli syiddatin wa hammin. Pada setiap kesusahan dan kedukaan. Bila aku duka, aku susah, tempat aku bertumpunya mung. Gitu tak? Tempat bermanja, boleh juga. Manja, hak manja jangan nung. Hak manja tinggal nung, manja. Tempat bermanja. Manja-manja tu ke apa? Tempat, maknanya tempat kembali. Tengok, bila budak, dia duk manja teriak, wah, balang asal. Klik dulu, klik cari mak dia. Maknya ni tempat bermanja. Bapa hawa ambil iba. Dia panggil tempat bermanja. Itu betul biasanya manja. Manja dengan nun. Oh ni mal. Nah, malja'a ni tempat bertupu, tempat pung. Ada tempat pung. Nah, supaya kata kalau orang pegang kita tak lari pung balik dia. Bok kena dia. Mojo ku dah pung dengan dia. Dia mau pegang kena dia. Dia panggil tempat bertumpu. Nah, pas kita pula kalau kita ada tempat kita duk tupai. Ada masalah cari dia. Orang kedai bar, tempat kita duk tupai, ada masalah pergi cari dia, ada susah cari dia. Tak itu kan? Dia jangan sanggup ada urusan. Tu pai malja. Kata munjadilah ya Allah tempat bertupu bagi aku. Tu malja'i. Bila tu apa itu pada ketika fi kulli syiddatin wa hammin. Pada setiap kesusahan dan kedukaan. Wa wakili fi kulli amrin. Tak pada wijhati semua tu. Dan jadilah engkau, beradalah engkau itu wakil aku pada setiap urusan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kan? Al-wakil itu siapa? Kena ke Allah. Dengan mana al-mawkulu ilaih. Jadilah beradalah engkau wakilku pada setiap urusan, setiap kerjaan. Wa tawallani dan belalah rentahlah kau kan aku sebagai tawalliya mahabbatin. Tu bagi mafhum talak. Tawalliya tu masdar asalnya kaedah tawalluya. Tafa'ala ya tafa'alu yang ngaji kaedah tawalla ya tawalla tawalliyan asluhu tawalluyan. Bapa jadi li. Dia dipindah ke dhammah pada keserah kerana munasabah dengan ya. Nah. Wa tawallani tawalliya mahabbatin idafa. Dan rentahlah engkau, belalah engkau akan aku sebagai bela kasih. Wa inayatin dan inayah peduli cerna dia panggil. Cakna. Fi kulli pada setiap kelakuan. Jangan biarlah, jangan dak elaklah. Ni doa ni balaghah saja ni. Sampai di sini nampaknya cukup dulu. Setelah itu maka engkau kerjakan hajatmu itu. Hujungnya lagi dah. Setelah itu, setelah semaya istikharah, kalau ada hajat bacalah saat ni. Setelah itu maka engkau kerjakan hajatmu itu. Demikianlah engkau kerjakan pada tiap-tiap ada hajatmu yang tak dapat tiada mengeluarkan kadikau daripada masyru' dengan zikir. Kalau orang tak ada kerja, boleh duduk tunggu situ. Pergi semaya jemaah. Ya? Sudah juga duduk berzikir, duduk wirid. Lepas tu juga kebasan semaya sunat. Lepas tu juga dia mau kelik, dia tak ada kerja apa. Keduk ke masjid, keduk baca tu, baca ni. Supaya lepas subuh, dia tak ada kerja apa dah. Dan dia pecen dah. Tanggungjawab tak ada dah. Anak cucu besar panjang belakang dah. Tak ada apa, diri dia dah lah. Tak ada apa. Kalau tak ada hajat apa kau duduk. Itu. Ini kerana amalan sunat belakang ni. Sampai kalau bertemu dengan hak wajib, jangan kena utama ke hak wajib. Ingatlah. Setakat itulah dulu. Demikianlah engkau kerjakan pada tiap-tiap ada hajatmu yang tak dapat tiada mengeluarkan dikau daripada masyhur dengan zikir. Dan naklah kau niatkan. Kita sambung situ.
wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.